Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel Fakhrul Aziz. So untuk video kali ni kita tengah menunggu pengumuman pengistirahatan raya. So sekarang ni kita tak tahu sebenarnya raya hari apa, hari Selasa atau hari Isnin. Tapi aku rasa hari Isnin lah. Aku rasa esok raya. So sekarang ni bila tengok kat itu, sekarang ni dah 54 30 hari bulan 3 2025. So hari ni last puasa. Aku rasa aku ada bau-bau yang esok raya lah. So sekarang ni aku tengah buat video ni, tengah edit video untuk game Introvert. So korang tunggu je lah hari esok. Aku rasa esok Isnin aku akan post video ni. So korang tunggu je lah video ni. Aku rasa mungkin aku akan post hari Selasa ataupun hari Rabu macam tu. Aku akan try cepatkan ni lah. Aku akan cepatkan editing aku, sebab aku dah lama tak buat video. So sekarang ni, hari ni merupakan, aku rasa hari ni malamnya akan ada takbir raya lah. Kita akan dengar takbir raya lah hari ni. So ya, macam mana pun aku stay tune, aku akan buat vlog. So insyaAllah video ni aku akan sambung terus dengan vlog aku nanti. So tak adalah macam banyak video sekarang ni, tengah tunggu je lah waktu pengistirahatan. So jadi kita akan tunjuk result Isnin ataupun Selasa raya. Okay, let's go. Tunggu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah. Alright guys, so sekarang dah pukul 3.44 pagi. So sekarang ni aku tengah edit untuk video-video tadi. Aku tengah edit video-video tadi. So sekarang ni aku akan sambung esok lah, sebab disebabkan sekarang ni pun dah lewat pukul 3.44 pagi. Okay, sekarang ni setakat ni yang aku dah edit. Alhamdulillah, cepat juga aku edit. So insyaAllah hari Selasa atau Rabu aku post, insyaAllah. So kita jumpa esok. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alright guys, so sekarang dah pukul 6.27 pagi. So sekarang ni aku dah lewat lah. Tadi aku kena bangun pukul 7. Sekarang dah dekat 6.30. Aku 7. Right, so sekarang kita dah habis ambil gambar dengan family apa semua. So sekarang lebih kurang pukul 10, lebih kurang pukul 10 6 minit kita nak baru nak bergerak balik ke kampung. So let's go lah, kita bergerak balik ke kampung.
Alright, so sekarang kita dah sampai ke sekampung. Sekarang ni actually aku dah makan dah apa semua, lepas apa semua. So sekarang ni dah pukul 2.55. Sekarang ni kita dah makan apa semua. Alhamdulillah aku sampai dekat kampung. Tadi aku dah makan tapi aku tak tunjuk yang aku makan apa. Tapi jom kita tengok apa yang aku makan tadi. Jom. Dekat sini ada telur rebus. Dekat sini ada laksa. Lepas tu alright, dekat sini pula ada ayam masak merah. Dan dekat sini ada lemang. Lepas tu dekat sini pula ada ketupat. Alright, lepas tu dekat sini ada air ni lah, air botol, air perisa lah. Lepas tu dekat sini ada kuih raya sikit. Lepas tu dekat sini ada kuah laksa. Alright, tarik sikit. Dan ni aku apa tau. Alah, aku selalu lombat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Pakai apa? PNG. Tuh. Apa? Jangla lah? Ya, aku lagi jauh sikit. Amai tu kawan ada dua orang. Sorang. Kena. Okay. Ada Vezana kerja. Vezana pula. Basah. Boleh tu. Aku nak push ni. Aku nak bagi botak boleh.
Tolong aku. Cepat. Suruh tolong tadi. Aduh. Aku dah baca dah. Aduh. Siap dah. 4 minit dah botak tu. Awal sangat. 4 minit dah botak. Slow sangat lah. Sekejap aku nak jauh sikit. So bunyi. Test. Jaga tutul. Nah, aku jaga. Ada. Nah, aku nak bagi botak lah. Bos. Yes, lagi. Ada tak? Boleh. Tarik dia. Ada tu. Mati aku ni. Aku boleh. Nafsu aku. Ada 2 orang je. Tukahi. Ni. Push no. Ada 2 orang di bawah. Macam mana ni? Aku tolong lah. Dah ada pasal kat tu. Siapa riko-riko aja? Push on. Okay. Oh, ada Jirok lah sebab Jirok ni aku boleh bunuh ke? Dia level 8, aku level 10. Tak berani dia. Aku nak tarik tak berani. Ada apa? Tertengah. Sekejap aku ambil mini. Jom, betul. Ya, aku suruh dia. Allah, teruk sangat kan? Yang cari bang aku tu, asal bunyi macam rasa macam dah pukul 12. Oh, teruk sangat.
Oh ya Allah sakitnya. Lama datang Pak. Terlibat je. Bang curi buff. Nah. Bayi. Dua, tiga. Kucing dari. Mana nak sama dengan si kucing belah. Macam ramai bawah tu. Macam meriah nak join. Allah Akbar. Allah tak ada dia. Tak meriah pula. Ada benda ke lah ni? Tak ada. Sayang dia UTF ni. Allah Akbar. Meriah lah pula. Tak faham apa kata lah. Aku nak ni clear. Oi, meriah ni. Gaduh. Aku nak ni. Gaduh lah. Mana ni? Masuk. Jom, masuk. Jom. Masuk. Ah, sakit. Alah. Nyi pula. Dah nak kalah nyi. Botak saya aku lagi botak. Cepat. Gigi ya. Im. Kali ketiga ya Allah. Susah weh, senang sangat weh. Tolonglah, tengoklah weh. Apa benda ni? Ni apa ni? Ni apa? Walau weh. Lagi kita push je. Bagi kau weh.